dengan bunyi hari ni Presiden Trump kena tamparan hebat, kena penapar. Jadi kena penapar dia bukan sekali, lebih 5 kali. Okey, siap kita masuk. Okey, kita mari cerita pasal hari ni, pasal gara-gara nak cari geng untuk jadi escort di Selat Hormuz. Okey, kita tengok dulu, bila Amerika ajak perang masa dulu, banyak kebanyakan semua negara akan ikut je, tak banyak bunyi, tak banyak bantah. Tapi lah ni lain cerita dah. Okey, bila mereka ajak menjadi escort kapal di Timur Tengah, di Selat Hormuz, semua buat tak faham, buat sunyi, senyap je. Jadi, gapo sebenarnya terjadi? Okey, semua ni mula bila Trump dia ingat serang Iran tu mudah je. Dalam kepala dia masuk sikit terus menang. Tapi hakikatnya tak jadi gitu. Bukan sesenang yang dia fikir. Lah ni dah masuk 2 minggu lebih dah, perang tak habis-habis lagi. Iran pula lawan balik makin kuat. Okey, balas. Jadi Selat Hormuz ni kena tutup. Dengan siap harga minyak naik, melambung, ekonomi pun jadi serabut semua. Ini bukan perang yang nak cepat dah. Ini memang perang yang cukup lama. Perang yang berlarutan. Jadi yang paling kelakar ni, bila keadaan jadi tegang, Amerika sendiri tak berani ke depan. US Navy yang patutnya pergi escort kapal pun bui alasan. Dia royaknya risiko tinggi sangat. Okey, bahasa mudahnya, dia penakut lah. Okey, bila Amerika sendiri tak buat, Trump pun mula-mula panggil member-member join lah sekali. Dia suruh UK, lepas tu Jepun, lepas tu Korea. Semua pergi escort dulu. Okey, tapi cara dia cakap tu macam suruh orang lain pergi dulu. Kalau selamat, baru dia mari belakang. Dia nak itar dulu. Daripada belakang. Jadi masalahnya kali ni, semua negara dah tak sebodoh macam dulu. Okey, apakah UK royak? UK kata, dia nak fikir dulu. Dia mungkin hantar, mungkin aset je hantar. Tapi Jepun pula takut langgar perlembagaan. Sebab Jepun ada perlembagaan yang tak boleh serta perang selepas dia surrender. Lepas tu Korea pula jawab paling selamat, kita tengah tengok keadaan lagi. Dan Jerman dengan Perancis terus royak tak sih. Okey, Australia pula tak minat. Dan last India lagi steady. Dia royak boleh je guna cara diplomasi. Okey, kapal dia lalu juga tanpa berperang. Okey, dari situ kita nampak satu benda je lah. Pakatan yang dulu kuat, lo ni dah mula pecah. Okey, NATO senyap. Okey, G7 pun tak sepakat. Dan negara yang dulu ikut Amerika tanpa soal, lo ni masing-masing jaga poket sendiri, jaga kepentingan sendiri. Yang paling kelakar sekali, Trump siap dia pergi minta tolong China. Okey, dia siap ugut lagi China. Dia kata kalau China tak tolong, dia tak jadi pergi melawat. Tapi China pun tak pernah jemput dia sebenarnya. Jadi nampak sangat Amerika yang dulu terhege-hege ni lah ni terpaksa minta bantuan orang lain. Dan kita nampaklah kesimpulannya sebenarnya je. Dunia lah ni dah berubah. Dah banyak ubah. Amerika mungkin masih kuat, tapi pengaruh dia tak semacam dulu. Saing-saing dia, kawan-kawan dia, semua tak percaya kat dia. Sampai tentera dia pun berhati-hati. Negara lain pula makin berani buat keputusan sendiri. Jadi soalan terakhir, kalau pemimpin sendiri pun tak berani ke depan, lagu mana nak suruh orang lain pergi mati untuk dia? Takkan nak jadi mati katak? Apakah komen anda? Minta reply di bawah.